Jalan-jalan ke Kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isa bin Rahizat, pelajar 2 SMPI Semester 4 Kolej Vocational Melaka Tengah. Pada hari ini, saya ingin mengulas sebuah buku yang bertajuk Tuhan Aku Ingin Sembuh, karya Adnin Roslan. Buku ini juga mempunyai 477 halaman yang bercetak. Buku ini ditulis oleh Adnin Roslan yang mengikut tarikh. Bersamaan 12 bab sama dengan 12 bulan. Walaupun buku ini nampak tebal, tetapi di dalamnya mengandungi banyak kata-kata sindiran, kata-kata semangat yang ditulis oleh pengarang buku ini sendiri. Terdapat banyak tarikh hari bulan yang ada di dalam buku ini. Seperti contoh pada 11 Mac, kata-katanya berbunyi begini. Kunci kerosakan dan kehancuran ialah cinta akan dunia dan takut akan kematian. Kata-kata ini serba sedikit memberikan impak yang mendalam kepada para pembaca. Ia kerana hakikatnya kebanyakan manusia di dunia ini terlampau lalai dan leka akan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Manusia itu sehingga lupa untuk kembali sujud kepada Tuhannya. Buku ini juga menggunakan penggunaan kata yang cenderung lembut, menyentuh hati dan mudah untuk difahami oleh semua golongan masyarakat. Pada pandangan saya, buku ini mampu pergi lebih jauh kerana tajuk buku ini yang emosional, tema yang begitu relevan, gaya bahasa yang poetis serta menyentuh hati, visual kulit buku yang menarik. Akhir kata, buku Tuhan Aku Ingin Sembuh ini dikarang untuk orang-orang yang sedang dalam fasa untuk berubah. Saya percaya, insya-Allah dengan adanya buku ini, ramai yang boleh berubah ke jalan yang lebih benar. Sekian daripada saya, terima kasih.